Okay guys, Assalamualaikum. Memang betul aku buat skip video vlog sebab kita tak ada barang lagi kita nak buat. So hari ni nak buat sikit barang lah untuk aku buat vlog. So lepas ni boleh kerap lah buat vlog content sikit kan. Terima kasih yang join, yang masuk komen untuk SRT di Bosho belum kosong. Kejap lagi aku komen lah dapat pendapat aku. So sekarang dekat item cek barang sekejap, lepas tu kita gerak lagi. Let's go. Pasal malam item guys, hari Ahad sini, hari Ahad item lah. Okay guys, aku bawa balik dari rumah ni. So tadi dah sempat aku nak buat vlog. So rumah aku dia rakam lagi pendapat naik motor ni. So dah aku sampai rumah, aku dah jumpa tadi Ella, pukul 9 tadi, pukul 10 dah aku kat JB, dah pukul 10 aku sampai rumah So apa aku ambil ni Insta 360 Expo. Tu ini bukan yang model yang first, second model yang baru punya. Ini yang first model punya. Ini yang first model punya, kalau aku ikut handphone lagi. Yang first model punya so baloi ke untuk tahun 2025 ni ambil model ni? Aku rasa kalau korang cari yang first time nak buat vlog ataupun yang kaki motor kan, nak rakam atau tu scuba diving atau mancing mana-mana lah, bagi korang nak buat konten ke apa ke, korang boleh ambil ni. So inilah first gadget aku yang kecil untuk tahun 2025. Sebelum ni aku pakai 2022 aku pernah pakai DJI Osmo, aku pernah pakai Vimy Palm, DJI Osmo Pocket, dan tu je lah. So yang lain, so aku dah jual. Kat sini aku nak bawa balik vlog, so aku pakai ni lah untuk mudah untuk aku record. Dan sini pun untuk buat kerja aku sekali lah. So berbaloi ke? Berbaloi. Sebab apa? Sebab ini aku dapat harga dia bawah daripada 1000. So aku beli dia lebih kurang harga 700 tadi. 700 aku dapat model baru lagi, belum buka lagi, seal lagi. Sebab apa aku dapat murah? Sebab Honor Magic 8 Pro dia buat promosi tau, di mana kau beli handphone kau akan dapat cuma Insta 360 darjah ni, Expo ni. That's orang yang beli handphone tu, diorang tak pakai pun kamera ni, diorang jual balik. So aku dapat ni, aku belilah. So kat marketplace berlambak, kau mau carilah harga bawah 1000. Pandai bodik, pandai lah kau dapat lagi murah. So berbaloi lah untuk korang baru first time nak pakai kamera atau first time nak guna ke, kau berbaloi lah. Dan sekejap lagi kita bosan, kita tengok berbaloi tak. Lepas ni kau boleh nampak lah video aku pakai inilah untuk vlog. Okay, jom kita unboxing, kita tengok dulu macam mana dalam ni. Let's go. Yes, so aku buka sekejap, kita tengok apa yang ada dalamnya untuk yang model ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, premium mantap lah guys. Kita buka, kita tengok. So apa yang aku akan dapat? Oi, premium. So korang akan dapat kamera. Ni dia punya slot in rasa aku. Macam mana buka dia? Dia kata tolak ke bawah. Okay, ni dia punya bateri guys tarik ke bawah, dia punya bateri. Letak ke atas dulu, stick tepi ni. Dia punya bateri, nak tutup balik, tolak balik ke atas. Okay, macam tu. So ni, so nak on nya atau ni bukan on nya lah, ni untuk on nya. Kita tengok ada bateri ke. Dia touchscreen guys dia touchscreen So kalau kau nak beli yang pakai GoPro tu, kau pun boleh lama tau. So kau baik kata kau ambil yang model baru ni lah. So kau kena download apps dia dulu, barulah boleh aktif kamera ni. Jadi kita akan check lah, test dulu. So aku tak tahu lagi, kejap kita akan bodek. That's korang akan tengok lepas ni aku punya video, banyakkan pakai kamera ni lah untuk vlog. So kalau korang berminat, carilah dekat marketplace murah. Okay, ini apa yang korang akan dapat ni lah. Ni aku rasa kabel dia ni, aksesori. Manual book. Okay, manual book dia. Ini aksesori dia. Ni cara-cara dia lah. Okay,
So aku vlog ringkas saja untuk hari ni. Jadi korang tahulah banyak lagi review-review untuk barang ya. Dekat YouTube pun banyak. Jadi, sekejap. So jadi kalau korang nak cari Insta 360 darjah ni, Expo ni, 360 Expo ni, nak murah, carilah dekat marketplace. Berbaloi lah untuk korang. Itu saja untuk vlog hari ni. Let's kita jumpa lagi di vlog, insyaAllah ada rezeki dalam esok atau lusa kita akan upload lagi video baru dengan gunakan kamera ni. Dia sekarang aku tengah guna iPhone, jadi kamera bateri memori cepat penuh lah. Memang stress aku nak delete dia kan. So hari ni kita mudahkan lagi. Jadi aku harap dia boleh support dah untuk aku masukkan audio jack pakai mic lagi clear lah. Okay, kita jumpa lagi di video next time. Let's go. So guys, nampak wide angle. Kali ni aku pakai S360 darjah ni. So korang nampak kualitinya. Ini aku pakai resolution 2.7K 2.7K, korang boleh tengok kotak ni. Okay, jadi korang fikirlah berbaloi ke tak berbaloi kamera ni. So korang nampak wide angle guys. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Let's go. Bye bye.